Dan bilangnya malaikat ni teramat banyak. Bahkan dia lah makhluk yang paling banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira-kira dalam riwayat kan, dalam kitab Nuruz Zalam ni ada riwayat tu. Bagi Allah Taala ni di langit tu ada satu Kaabah. Nah, ia seteter dengan Kaabah di atas dunia. Kaabah di bumi seteter dengan Kaabah di bumi atas langit tu ada pula. Nah, Kaabah sebutir situ, Baitul Ma'mur dipanggil. Nah. Maka setiap hari malaikat akan tawaf di Baitul Ma'mur ni. Setiap hari sebanyak 70,000 malaikat. Masuk Baitul Ma'mur tawaf pokok dia. Nah, 70,000. Tubik habis. Nah, sehari-hari 70,000. Malaikat yang masuk tawaf dah ni, dia tubik tidak akan tiba dah giliran dia sampai hari kiamat. Tu dah. Dia masuk sekali tu kat tubik tu, tak ada dah giliran dia. Sampai kiamat tak ada dah. Engkau banyak malaikat duk nunggu nak tawaf tu. Nah, duk gele-gele tubik, orang lain pula masuk tubik pula. Hak tubik dah tak ada dah giliran dia. Ramanya malaikat sehari-hari 70,000, 70,000. Faham dunia banyak mana. Ni. Tu maka malaikat ni ialah makhluk yang terbanyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, di langit tu tiap-tiap 2 jari satu malaikat. Jarak malaikat tu 2 jari lah. 2 jari malaikat, 2 jari malaikat. Nah, ramai duk berepek pokok dia. Nah, tapi kerana dia tu bangsa cahaya, tak apalah hidup berepek pun. Engko cahaya ni bagi boleh tindak. Ni. Lapu 10 butir bokok pun muat betul lah. Bukan kata ruas spek tu bokok 5 tak boleh bokok dah dia kena, tak muat cahaya. Cahaya tak apa, bokok 10 pun dia muat, dia boleh tindak. Nah. Maka secara ijmal beriman kepada malaikat ni secara ijmal, secara umum wajib kita yakini bilangannya terlalu banyak. Tidak diketahui berapakah anggarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ia mengetahui secara tahdid, secara pasti, secara tepat bilangan malaikat ni. Kita wajib berpegang ramai gitu ya. Ramai ni banyak mana tidak terbilang. Tidak, kita tak tahulah. Nah, Allah Taala sahaja yang mengetahui. Tapi dalam ramai-ramai malaikat tu wajib kita ketahui 10 nama dalam ramai-ramai. Jadi hak kata kita berpegang malaikat tu ramai, tu dia panggil i'tiqad ya ijmal. Berpegang secara umum dulu ramai malaikat. So wajib situ tu. Kemudian ada selagi i'tiqad tafsil. I'tiqad secara tafsil, secara terperinci, secara halusi, iaitu 10 nama kena buat tubik. Sekira-kira dia tak tahu 10 nama malaikat ni, dosa lah dia. Wajib diketahui nama dan tugas malaikat tu. 10 ni secara tafsir lah. Jibril kerja gapo, Mikail tugas gapo. Kalau tidak kat, dosa lah dia. Lebih daripada 10 ni dia tak tahu pun tak apa. Banyak lagi dalam hadis Nabi sebut malaikat Ismail yang menjaga langit pertama. Ni banyak lagi malaikat.